untuk menerangkan kepada bunga sebenarnya dalam segala kerja sebenarnya akan ada satu tahap macam yang tadi Bob cakap. Apabila bos tu tak menerima apa yang kita nak cakap, so ada dua je cara. Cuba lagi sampai dia terima. Cuba. Sebab apa? You all kena siapkan apa je statement yang perlu. Cuba dan cuba. Itu jangan putus asa yang pertama. Sebab apa? Generasi Y cukup kuat putus asa. Jadi lelaki tiba ada kahwin ni buka jadi perempuan itu pasal itu nampak saya sebab apa saya maklumkan ni sebab negara kita dalam keadaan kritikal. Kenapa saya kata dalam keadaan kritikal? Yang perempuan give up kepada lelaki jadi lelaki. Sebab apa? Sebab terlalu mudah give up. Dan juga kita menafikan ketentuan takdir kita lelaki atau perempuan. Itu simple basic dalam kehidupan. Jadinya untuk teruskan dia tadi jangan putus asa. Dan juga macam mana cara dia apabila nak memahamkan dia. Saya pernah kena dengan ayah saya sendiri. Aku ni bos kau dan juga aku ni bapak kau. Sekarang ni aku nak mendengar cakap aku sebab aku bapak kau. Tapi saya dekat perempuan, saya tetap bawa statement yang terbaru daripada KWSP dan saya menafikan teori dia. Saya cakap susah tu nak jadi bapak kau. Alhamdulillah saya. Kalau yang tadi itu banyak negara yang betul. Sebabnya perbezaannya adalah mutu terhadap pemikiran dan juga macam mana dia nak terima yang ini. Terutama sekali sebab generasi Y macam Cik Ellen cakap, banyak yang kita macam banyak copy paste. Banyak yang kita ambil, learn tak banyak, tapi kita banyak copy je. Tapi quality tersebut sikit lagi. Jadi macam Cik Ellen sendiri, walaupun usia masih dari dalam generation Y, tapi dah macam dah macam senior tersebut. Mungkin lah, tapi daripada perspektif orang pula, justru masih new lagi, bawah 5 tahun lagi experience lagi kan. But macam mana menerima terhadap seniority sendiri sebenarnya? Bapak masih lagi dalam generation Y dan masih baru lagi dalam benda-benda ni. Sekarang saya bekerja juga, saya bekerja di ISP Precision Metal, satu company, banyak kat company. Okey, bawah saya, saya beritahu bawah saya ada 2 orang berani. Umur seorang 40, seorang umur 30. Yang biasa umur 32 pagi-pagi dah datang, Cik Nino dah biskut. Saya tak tahu kenapa memang dia tulis saya hari pertama macam tu. Yang kedua, kerja dia buat surat je. Kak buat surat ni, kak buat surat ni, kak buat surat ni, kak buat surat ni. Dan saya ada seorang dispatch. Umur dia 40 pun. 40 dia muda lagi lah. Muka dia macam muda lagi lah. Dapat muda dia umur dia. Okey? Kerja dia pagi-pagi hantar surat. Tuan hantar surat ni, kau pergi sini, pergi Malaysia, pergi sini, tak boleh pergi. Okey? Dan saya ada 2 orang sertifikat bawah saya. Tapi semua foreigner lah. Tiga kali foreigner lah dulu. Okey, macam saya tinggi dengan kakak-kakak. Saya masuk umur saya 24. Kakak kata nama saya ni umur saya. Umur kakak 40, dia 30. Dan 30 tu kira lagi, kita gap tak jauh. Saya boleh discuss lagi. Ada harapan dulu ni, boleh skipping. Okey, cuma cara dia macam mana? Selalu kita humblekan diri. Even though kita boss. Saya tak kasi dia panggil saya bos. Tadi pertama dia panggil saya bos, saya jangan panggil saya Ridwan saja. Walaupun kadang-kadang dia tahu aku dengan saya, dia tak ada masalah. Dalam department tak ada masalah. Saya menghambakan diri. Bagi saya, kalau kita tak tahu dia macam mana, nak menyelami dia macam mana, kita turunkan kita punya darjat. Jangan rasa kita tinggi sangat. Ni lah masalah orang sekarang ni. Aku manager, you call me boss. So, kita ada gap. Saya tak ada. Saya lebih suka kalau kita belajar dengan management, MGT kan. Kita ada centralized dan tinggi dengan decentralized yang rendah kan. Saya suka gap macam tu, yang rendah. So antara saya dengan dia tak pergi tak gap tak jauh. Nak berkomunikasi senang. Akak, saya ni cover, saya tak biasa surat saya pergi nama saya lain. Akak boleh tolong buatkan surat. Dia kata, surat apa kau nak? Surat nikah. Nak akak macam mana? Mesti soalan. Okey? Jangan sampai jatuh macam arahan. Kecuali formal.
komuniti lain, dalam department lain. So korang yang rasa keluar ada degree, padahal akak tu macam akak yang buat berani yang buat surat tu kat komuniti saya ni, padahal kalau saya ikut experience dia, apa yang dia boleh buat, dia dah duduk level saya tau. Tapi kenapa saya duduk level atas daripada dia? Saya bernasib baik kat education, bernasib baik. Saya ada sikit lebih daripada dia education saya. So jangan fikir kadang-kadang. Yang satu lagi, susah nak terima teguran. Orang staff bawah ni tegur, susah terima. Saya tak ada. Bob, you buat ni, you buat ni salah. Salah macam mana kak? Macam ni. Oh, saya tak tahu. Terima kasih kak. Kak buat tu. Dia sambung. Senang kerja dia. Okay. And then contoh macam dengan staff bawah, kita kena make fun dengan dia, buat joke. Apa yang kita saya tahu, saya perangai saya joke, tapi saya tak pernah mean dengan joke saya. Tapi dia tahu dapat saya macam mana. Saya suka joke. Dia pun tahu saya joke macam mana. Semua tahu saya paling gila joke. Okay. Nak joke dalam kita menasihati. Ada satu staff datang India. Okay, datang. Bos, dia dah lambat. Masuk pukul 9. Bos, minta maaf bos, saya tadi keluar rumah, tak hujan. Tengah-tengah jalan hujan bos. Tu saya lambat. Saya saw dia kan. Dah tahu tengah-tengah jalan hujan, barulah tepi-tepi jalan. Dia sejuk, tapi dia ambil itu sebagai satu nasihat saya dah joke. Dah tak nampak. Takut kena saya. Kan? So, benda-benda macam ni kita jangan terlalu sangat nak stres diri kita, nak stres orang lain. Okey? Macam contoh, saya pernah macam saya cerita dekat saya ketika tu saya pernah cuci satu hotel strike berlaku. Ini strike pasal gaji sebab you tak tahu sistem salary hotel ni. You biasa pergi hotel yang nampak macam 5%, 6% government tax. Lepas tu ada dia punya harga dan ada 50%. 15% itu untuk dia punya service tax. Okay, service tax ni dia akan masuk dalam company punya revenue. Dia akan hasilkan lebih kurang 15% daripada total revenue. Katakan 85% is revenue for hotel. 50% dia akan hasilkan, dia akan combine, dia akan tukar jadi macam point. Contoh saya punya basic dekat hotel katakan 700 tambah 3 point. Okay, total point semua pekerja ada 150. So 15% juga katakan ada 150,000. Divide by 150. Satu point jatuh pada 1,000 macam tu. So kalau kata saya 700 plus 2 point, dah 700 tambah 1,000. 1,000. So gaji saya 2,700. Macam tu point. Itu point yang buat gaji hotel tinggi. Tu hotel macam contoh kalau hotel you pergi 4 season ke, 1 point 3,000. Basic 500. Betul? Dia ada pakai gaji lagi tinggi pada ISKZ. Itu hotel punya sistem, point tinggi. Okey? Dan apa yang berlaku? Bulan 6 biasa busy period. Saya suka dia rumah. Bulan 6 biasa busy period. Pelancong datang, orang luar datang, orang tempatan datang, semua datang untuk menginap, bercuti. Okey? Dan apa yang berlaku? Bulan 5 punya point, 1 point 200. Hotel normal, occupancy normal, tak pack. Bulan 6 occupancy pack. Tapi bila dia dapat gaji, jadi 200 kat dia punya point, 1 point 200. So pekerja sudah marah. Ada seorang atau 3 orang kepala, biasa budak kitchen engineer lah, ataupun kitchen ataupun budak engineer kan, jadi kepala lah sebab dia orang punya kontak tu. Datang, buat petition, besok semua tunggu. Saya ni baru 2 bulan nak handle pekerja kukuh. HR manager dah fly pergi Dubai holiday. Cakap holiday dah hotel ni kan, sibuk nak keluar kan. Apa? Tinggal jadi email je, exit pakar tu. Dia pandang saya pandang dia. Ada seorang lagi kawan saya, Jafni Jeff, Abang Jeff. Siapa kena Abang Jeff kan? Jeff nak kena pandang sini. Kau buat office kan? Macam mana ni Jeff? Kantin tak ada orang cuci, customer datang, guest datang, tak orang sambut. 2 orang saya ingat dia. Kita pergi housekeeping, tukar baju, pakai baju steward.
Datang. Dah boleh studi saya WSL masih saya ingat lagi. Boyok je kan. Baju besar tak ada. Baju besar. Saya besar, Jeff besar. Yang mana ni? Tak apa. Pantai, tarik. Alright. And then kita pergi kat pokok. Masalah sekarang yang pokok ni. You tahu apa syarat untuk tiket semua kan? You kena minta jalan. Okay. Kena ada lebih dari 7 orang. Okay. Ini dah kebenaran tak ada. Tak bagi tahu nak tiket, bagi tahu nak tiket senang. Besok saya buat surat resign bagi semua saya. Senang saya cakap. Tak nak bagi tahu. So apa berlaku? Diorang tak nak naik ke office. Dia nak pergi discuss nak discuss macam mana kiraan ni 200. Kan nak naik office. I nak itu GM turun bawah. Explain sama kita orang. Sudah. Bukan sudah hanya apa. Sebab yang angkat whiteboard. Sebab dia kira-kira yang angkat whiteboard tu dia pandang. Kita pergi mesti kan. Yang angkat whiteboard. Pergi angkat whiteboard daripada atas semua turun bawah. Kasih saja tu. Nak terangkan dekat staff. Lepas tu kejap lagi mata kena sharp. SHR kan, mata kena sharp. Tengok siapa yang punca kepada tiket ni. Kita tengok siapa yang bersuara. Jadi dua. Siapa yang bersuara banyak dan siapa yang berbisik banyak. Bersuara dia macam ada orang ke depan. Dia cakap tidak puas hati dia. Dan ada orang belakang bisik, pun cakap. So yang bisik akan kita aim, yang cakap ni kita aim. So kita tengok. Dan masalah ni pula bila saya nak tengok, saya kena pergi kat tu lah. GM tak kena sangat. Masa tu kita pakai baju steward. Kita tengok, why is these two boys training SHR? Berapa make a ticket here? Dia bisik kat bos, kita just pantau je. Just pantau nak tengok apa ni, kita tengok tiket. So kita explain tak bergaduh, tak bertumbuh. Tak puas hati. Nanti kita makan duit. Kita explain. Orang macam ni. Biasa yang kerja label-label. Macam Swiss Garden pun dia banyak local staff. Kampung kan. Datang, kita nak explain kan dia. Explain tu satu. Pas satu. Matematik tu buka dia satu. Ni, kita ambil 10% macam ni. Okay, you punya point banyak ni. Satu banyak ni. Sebab bulan lepas, bulan 5, you orang punya point patut 130. Kita bagi 200 kan. Sebab kita punya minimum amount 221 point. Kita punya minimum. So kita dah short RM70. So bulan ni patut yang punya point RM270. RM370. Okay. Tolak yang kita cover RM70. Ada RM300. Dan kenapa kita cover bagi RM200? Lagi 100 pergi mana? Lagi 100. Sebab kita fokus untuk bulan puasa nanti. Bulan 7, 8, bulan 8 puasa. Kita fokus customer tak ramai. Bulan puasa semua nak pergi hotel. Tak ada kan? Jarang. Kalau ada pun buka puasa. Ada yang tinggal. So kita dah standby untuk fokus. Kena explain satu-satu je. Sampai dia orang faham. So boleh balik kerja? Tak balik kerja lagi. Apa berlaku waktu lehat? Saya cuci pinggan. Jam ni nak lantai. Saya cuci pinggan. Cuci satu hotel. Sambut ambil beg gas. Kemas bilik. Daripada pukul 8 sampai pukul 2 pagi. Malam cover lagi. Masa saya jam ni, sahabat saya jangan selalu SM 400 saya pergi manager. Kita cover hotel. Willingness, passion kita nak provekan yang sebenarnya. Sebab kita nak provekan yang UiTM punya student UiTM, produk UiTM the best. Saya bukan angkat diri saya dan kerja jam ni. Saya angkat produk UiTM is the best. In terms of communication, in terms of passion, you should proud. Macam saya tengok sekarang, you orang ada persatuan kan? Kat sini you orang develop. Bila pergi sana, you jual skill you. Okay, di samping you gain you punya experience kat sana. Itu guna persatuan dan itu guna tempat apa, cara kita nak build profile kita. Dan jangan fikir you pergi sana, you buat diri you seorang. You bawa nama universiti. Selagi you belum crack, belakang you terpampang, saya budak universiti, saya kat UiTM. UiTM di hatiku. Selagi you belum bergelar, sebenarnya you belum konggo lagi, itu title kat belakang you. Bukan kat dahi kan. Okay. So ingat, tolong jangan selfish. Okay. Saya suka bekerja as team. Siapa faham masuk team,
yang paling bagus sekali. What is a team? Aisyah, what is a team? T-E-A-M, what is a team? Selalu kita say, what is a team? Together, everyone achieve more. Okay? Saya selalu cakap dengan saya punya staff, selalu beritahu orang, intelligent and talent only win the game, but teamwork and intelligence will win the championship. Okay? Ingat dalam kepala otak. Pasal kepala otak ingat. Kata-kata ini motivation point yang kita selalu bagi kat diri kita dan orang luar. Dan masuk lagi ada sikit saya nak kongsi dengan anda semua. Contoh nak tunjukkan kreativiti kita, nak tunjukkan macam mana nak solve satu problem tapi bukan selangkaui bos. Berlaku satu kes, seorang ibu lah sakit, dia single. Okay, but dia Malay lah, Muslim, but dia punya dalam form dia single. Tak tahu macam mana dia bila 3 bulan dah confirm dia pregnant. Okay, now dia ada saya. Okay, bila dia pregnant, so dia nak datang jumpa, datang HR lah. Dia cakap, bos, saya nak minta cuti bersalin 2 bulan. Okay, berlaku konflik. Bila macam saya dah tunjuk sikit lah, saya diam dia semua dah buat ada yang masing-masing. Dia nak tahu, kita sibuk cerita pasal dia pregnant, dia nak minta kita punya benefit, punya leave 60 hari kan. Okay, kita kena fokuskan masalah dia bukan cerita padahal dia Muslim, dia bukan Muslim pun, tak je lah kan. Dia belajar macam mana itu antara diri dengan Tuhan. Kita jangan kacau, bawa ke Tuhan jangan kacau, tak boleh. Itu antara diri dengan Tuhan. Kita fokus masalah dia sekarang. Dia tak minta cuti pregnant. Saya tanya anda, kalau anda ada tempat saya, anda bagi ke tidak cuti pregnant untuk dia? Okay, saya cakap bagi, mana? Cuba pijak. Dan saya cakap bagi. Okey, kenapa kita bagi? Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Oh, syarat. Okey, yang lain jawapan dia? Jawapan dia? Siapa boleh bagi saya jawapan yang betul? Sebab dia ada hak sebagai seorang penyiasat. Saya nak anda balik tengok betul-betul yang fakta yang ada di sini. Tengok betul-betul dah belajar tau Tengok betul-betul. Female employee who pregnant entitled for the maternity leave 60 days. Adik dia cakap married female? Tak ada. So dia entitled ke tak entitled? Yes. Tapi jawapan tu, saya nak celebrity jawapan. So bila kita pergi macam saya selalu pergi MEF meeting Malaysia Employee Federation, dia nak jawapan yang firm macam tu. So saya kata sebab tu benda-benda perkara macam ni kita masuk ke belakang. Saya ni kalau betul saya paper law kita dapat C. Cukup makan paper Osman. Paper Cik Osman dia dapat C. Dua-dua trade union. So satu lagi trade union Trade union dia kata dapat C. Masa tu composition A, leadership management A, yang lain B+, saya tunggu 2 paper je untuk dekan. Alangkah apanya hatiku, saya tengok C. Oh, lalu macam tu. Okay, so tapi bila saya keluar kat organisation, saya improve dia punya law sampai semua program. Dah boleh hafal session berapa. Okay, itu saya belajar dari siapa lah. Dan satu lagi bila cakap balik pasal team tadi. Okay, saya nak cerita experience saya masa saya zaman study law. Zaman tu paper composition. Ada tak? Masa apa je composition? Kali-kali boleh tanya semua kali-kali Saya boleh bertanya composition masa tu buat assignment, pick satu composition package untuk company. Okay, saya buat nama company saya Suka-Suki membeli belah. Saya tiru 7-Eleven. Okay, besok pagi nak submit. Lepas tu paper tu kita rasa assignment tu paling susah, kepala nak pecah ni.
You tahu apa? Pergi go through, macam kayak dia cakap, mesti kira cakap internet. I go through Wikipedia, I go through this page, 7-Eleven, I go through everything about the company. I benchmark, I ambil. Malam tu, I jadi, sebab dalam group I, biasa I ada 4 orang perempuan, seorang lelaki. Sampai organisasi tahu lah, dia my group, seorang lelaki, orang perempuan. So, bila I lelaki seorang, I kepala lah. So, duduk situ, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Mula dia macam mati saya, dia apa gemuk ni, mengakar tu. Mengakar lah gemuk ni kan. Relax, nak cemerlang, ikut cakap aku. Buat. Saya relax, tu suku, buat minum air kan. Lepas tu, pukul 3 pagi semua dah ice cream lah, tak berterima. Cakap, sikit lagi dia jumpa saya. Cik, jumpa macam saya je. Dia salah ni, buat baru. Kan tadi dia punya ni apa, dia punya break point ni, break point ni semua salah. Dia buat baru. Muka tension dah, dah tak boleh jumpa dengan saya. Saya tak buat apa. Sebab saya dah jadi bahan. Then, buat saya pergi 5 pagi. 5 pagi kat depan rumah sewa. Mata semua dah macam ni, saya kata motor. Dah siap ke belum? Dah siap saya punya masukkan saya sebab saya pun ada bahagian saya. Dari bahagian saya tengah-tengah. Dah siap. Dia ada perempuan saya masuk bahagian saya. Boleh tanya pun dari saya ni, berapa berat saya. Full mark. For conversation. Dan sebab itu saya kata, kita kena pegang benda macam tu base. Saya dapat full mark. I'm very proud that I present full mark. So benda tu saya belajar daripada internet. Saya kata, kita as saya balik kepada generation gap tadi. Kita ada internet. Klik je. Macam mana information je. Ada seorang satu lagi, orang tadi dulu sikit LQ, apa nama dia? Dia tanya pasal strategic management. Yang politik apa, nak cari artikel kan. Saya explain kat dia. Saya harap dia faham lah. Dia kata dia faham. Sebab dia kata dia faham. So saya nak cakap, segalanya untuk kemampuan kita, passion kita. Dan kita ada faham, itu kita ada kelebihan, kita pandai menggunakan internet, so use it. Okay, itulah di mana letaknya semua ilmu yang lalu. Orang akan campakkan semua ilmu dalam internet. 1 juta apa? 1 dunia punya ilmu dalam internet. Senang. Okay. So, terima kasih itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Abang. Tadi tu yang pasal politik tu dalam national environment tu sebenarnya. Okay, cuba tu yang tadi apa yang Abang kata. Yang one thing, kita generation Y tu, kita mesti be humble. Jangan, kalau tak kisahlah kalau kita di-reject oleh orang atasan, we still have to be humble. Patience is the one thing, and one thing kita kena adapt dengan orang to at the same time kita selitkan kita punya idea-idea dengan secara halus. Macam kalau Bob tadi, bagi joke. Okay, sekarang jawapan dah macam dah lewat. Jadi kita kat sini kita bukalah soalan pada soalan ini semua lah. Kat sini saya dapat tahu penyelesaian nak bagi setiap untuk 3 orang yang pertama akan dapat cenderahati momentum istimewa. Kalau ada siapa yang nak bagi soalan 3 saja. Jadi kalau siapa yang ada tu sila bangun, bagi tahu nama dan daripada mana dan apa soalan ni. Boleh? So siapa nak bagi soalan? Kan? Pasal tu orang tanya, dia suka jawab. Pasal tu bukan semalam. Pasal tu dia jawab. Pasal tu dia semalam. Kenapa kebanyakan highest level officer malam? Apabila kita bercakap, takut. Serius tak? Padahal you all ada knowledge pada tablet. Maksudnya handphone kalau klik wireless sekarang, you all boleh discuss di antara you all tak bercakap. Betul, dalam perkara semua sini kita tentang kaitan mana. Satu orang tu cakap, laptop dia buka projek. So bila dia cakap, dia bijak sampai dia dah keluar.
dia selalu rasa kan, ini senang. Saya pun dah tengok orang lain memang sampai sekarang dia macam minat. Dan sebenarnya kita sendiri pun minat. Sebab industri kita pada masa ini bukan mak ayah kita yang punya. Industri kita datang daripada kuasa-kuasa besar daripada orang yang kaya. Jadi kita kena tak apa, tapi bukanlah turun-turun. Masih, kenapa itu saya nak? Saya memakai kalau hari ini kita cuba lagi dalam Facebook adalah speaker untuk kesempatan yang kita akan nanti. Jadi kalau dekat sini sebagai satu platform orang kita jadi kita nak buka siapa yang nak bertanya pada kita punya ada tu tenang je bagi jangan orang tak nak Assalamualaikum. Saya Nasir Abdul Razwan daripada Al-Mu'ayyid. Saya nak tanya kepada saudara Ridwan aka Bob macam saudara Bob tadi ada cakap sekarang pasaran macam pekerja wanita nak compete dalam pasaran buruh sekarang sangat dikatakan sebab kita sebagai wanita nak compete dalam bidang kerja MSP. So untuk jadi seorang HR sama ada manager, assistant atau exec, macam mana kita nak manage pekerja terutamanya lelaki, lepas tu foreigners, kita perempuan, kita baru nak belajar step, baru masuk bidang pekerjaan, macam mana kita nak handle orang yang macam lebih kata lebih besar dari kita, lebih banyak pengalaman, macam saya nak minta pendapat lah kalau boleh guide kita sebab macam nervous kan baru lepas ni pun nak practical so macam nervous sangat. Terima kasih. Terima kasih. Abang Pan? Abang Pan? Dia jawab. Okey. Sini. Sebab saya kata practical tu penting. Masa practical you belajar habis, minta habis. Bos saya nak ni, bos saya nak buat tu, saya buat tu. Betul? Masa practical je yang di mana kalau buat silap, bos susah akan marah. Training, jual lah. Dia budak. Lagilah, jual. Itu. So belajar macam tu. Dan saya kata mengapa boleh sampai kat luar. Okey, perempuan ni susah nak bersaing. Susah dapat kerja lah. First, you tengok kat sini, ramai perempuan. Ramai betul. Okey, saya buka vacancy untuk 2 orang je. Okey, satu lelaki atau perempuan. Lelaki dah kumpul-kumpul, dah tanya Midi, dah tanya Ridwan, dah tanya siapa lagi? Ada dia. Dah kumpul-kumpul 3 option je. Yang ni perempuan punya vacancy datang 30 orang. So, bila masukkan pula ke ekonomi, opportunity cost lepas dia, cost lepas lelaki 2 orang je. Seorang tengah hire, cost lepas perempuan 29 orang. Macam tu balik kepada karya statement tadi, dah masuk kerja pregnant pula. Ini masalah perempuan dah pregnant. Saya tak menyalahkan orang macam tu. Saya sudah 24 tahun. 24 tahun saya pregnant. Still tak minta lagi kot kata diri. Saya masih bersabar. Okey? 24 years saya pregnant. Saya masih bersabar. Okey? Masalahnya, okey, kita dalam Malaysia legal law kita kata 5 anak pertama saja yang layak untuk maternity leave. Okey? Dan kena ingat setiap perkara akan ada perubahan. Siapa yang tahu yang law EA akan diubah di MN daripada 1.5 hingga 2,000. Sexual harassment akan wujud. Law dia ini kita alert semua. Okey. So 5 orang anak. Kalau dalam masa 5 tahun, okey, kalau tengok dalam marketing kita ada growth stage kan. Growth stage tu biasa kita ada early stage, growth stage, lepas dah apa? Dah ni mature tu nak decline pula. Okey. Baru masuk kerja. 3 bulan baru confirm. 3 bulan confirm. Saya sudah confirm dia kata bos saya pregnant 3 bulan. Sudah. Baru nak naik.
Dah pregnant 3 bulan tu kerja lah. Kerja dia nak marah. Bila perempuan dia pregnant sensitif, saya faham. Sensitif saya faham. Marah sikit laci. Kata, bos, saya bukan saya dia menangis, anak saya pun menangis bukan saya. So benda-benda macam ni lah. So improvement tu, jurang untuk improvement tu sangat sempit. Bos nak pergi kerja yang tak boleh. Tahu tak kan ada law untuk wanita, okay, provision untuk wanita tak boleh kerja malam, tak boleh kerja bawah tanah, kenapa semua. Ni kan, laki tak pun macam saya. Saya pernah banyak suruh kat kafe tu, bersihkan suhu minyak tu. Sebab tu saya kata, as a HR, you dah banyak candidate. Yang UST banyak you punya saingan. You keluar lagi tak banyak, biasanya tak banyak orang akan HR wanita. Sebab umur mesti dah pregnancy, perasaan, emotion, sebulan sekali punya perasaan tu kena jaga, habit sebulan sekali tu. Ada pekerja saya sebulan sekali mesti cuti. Dia memang cuti, itu memang cuti lah. Cuti yang memang diminta, decide. Okay? Perkara-perkara macam ni. So saya tak minta lah, kalau nak atasi saya tak minta lah jangan pregnant. Saya tak minta lah jangan kata janganlah masuk kerja macam tu lah. Saya cuma minta bila masa praktikal, you belajar betul-betul, you masuk ke position, you jual skill you. Okay? Kalau you yang pregnant je, maknanya energy, banyak energy kan. Energy banyak tenaga, tapi akal masih ada. So bagi saya, Tuhan memberikan akal yang amat hebat. Build, okay, gain knowledge, gunakan dia untuk planning, still planning masih boleh ada. So saya nak masa praktikal tu belajar betul-betul dan adapt dan beres, supaya dia tak nampak value yang korang di praktikal satu cuti, dia tak nampak value yang emotion korang, dia nampak value. Kalau korang tak ada dalam company ni, we will suffer, we need you. So make the company need you. Dan saya nak tambah kalau saya nak puas kat KNL ni sebab dia ada experience macam mana, kenapa bekerja wanita ni problematik. Okay, sekarang ni bila saya buat barisan pimpinan saya dalam praktik saya ada barisan pimpinan saya. Sebab apa senang saya nak bekerja. Dia tak ada cuti, dia tak penuh, saya boleh maki apa dan sesuka hati saya. Sebab kita dalam satu tahap industrial, dia tanya tak sampai dia akan jadi nombor temporary. Tapi kita tak nak wujudkan environment yang melibatkan perdagangan, melibatkan keganasan. Tapi ada satu tahap yang mana perempuan tak boleh duduk dalam mesyuarat. Sebab apa? Kita baru cakap introduction, air mati dah boleh duduk. Jadi apabila duduk di highest level ranking, ketahanan tu amat penting. Jadi apa terjadi? Saya ada satu supervisor saya ni baiklah, orang muda juga, so nicer. Jadinya bila apa terjadi, saya tak pernah bercinta dengan staff kan. Adik saya sampai kahwin. Jadi dia bila staff saya ni, dia bukanlah bercinta, dia menggantan dia lah, suka-suka kan, dia berkawan baik dengan satu perempuan ni. So tiba-tiba ada satu perempuan lagi datang tulis surat, saya dengan ini nak berhenti kerja sebab saya sakit hati, sakit mata sebab tidak aman dengan perempuan tu. So kalau boleh tak tolong pecat perempuan yang saya bayar, kalau tak saya akan berhenti. So saya pun bangun tidur malam tu, baru lepas main kita stress sampai pagi kan, semua dah bergambar-gambar. Apa dah jadi ni, kau punya anak buah dan anak ni, orang nak berhenti, orang tu nak suruh pecat. So dengan mana dia kau bangun tidur tu benda ni mak bagi mandi dulu kan. Sebab kita kalau bangun tidur ke mana tak boleh buat keputusan bahaya. Relax jap. I punya industri sebelah rumah tau, mana lah tak sempat nak breakfast lagi dah pergi solve problem. So bangun tengok, baca balik surat, lah ini surat cinta bagi kat aku. Apa? Saya kata surat rupanya surat untuk orang lain kan. Bila dah lama, kira bila sambil-sambil benda sedikit, saya cakap mak, macam ni lah. Kalau kita pecat budak ni, nanti budak lelaki tu sedih dua orang berhenti. So yang nak berhenti ni kita bagi dia berhenti. Sebab dia nak berhenti, kita bagi dia berhenti. Dia berhenti 2 hari je, datang balik pagi juga. Mak anda tolonglah ambil saya kerja balik kan. Sebab apa? Saya ni dah tak sekolah kan, muka pun tak cantik, tak boleh kerja kat luar, saya boleh kerja kat sini. Daripada saya hilang 2 orang tadi, saya dapat balik 3 orang masuk dalam kerja. Jadinya lelaki selalunya masalah dia apabila dia jadi ketua, dia akan jadi attraction kepada perempuan. Dan perempuan pula
cepat. Next. Siapa Ustaz? Ada dua lagi, bukan ada satu. Last tanya soalan yang best. Kita bagi satu belajar perempuan, bagi satu lagi kita jadi bagi belajar lelaki lah. Boleh? Assalamualaikum. Nama saya Nurullah binti Mustafa, adik Pak 5. Saya nak tanya, tadi Abang Bob ada cakap bahawa Abang kena kurangkan jurang antara top management dengan pekerja. So, macam mana kalau kita nak mengelakkan berlakunya macam pijak kepala daripada pekerja bawahan untuk management? Sebab kalau kita terlalu macam baik dengan orang, takut tak dalam penjagaan kita. Pasal dia macam Abang Bob kerani kebanyakannya orang yang lagi berusia. So, berdasarkan experience Abang Bob, adakah diorang ni macam aku lagi tua, so macam aku tak perlu hormat dekat Abang Bob sebab diorang lagi tua tapi banyak experience berbanding Abang Bob. So, sekian terima kasih. Okey. Soalan pertama tadi apa? Oh, pijak kepala. Okey, tak hormat. Okey. Saya percaya when we give respect, when I give respect, I will respect. Okey. Saya pergi kerja pagi-pagi, saya datang, dah breakfast dah kenyang kat rumah, datang pukul 8, company. Saya letak beg kat atas, beg laptop saya, kesayangan saya, letak kat atas. Saya turun bawah, kat kilang. Saya akan pergi kat sana, pusing kat kilang. Selalu saya akan jumpa share. Macam mana? Bang, okey, dengan share. Saya akan bagi personal. Itu personal share, bila saya bagi personal, orang kata penghargaan persendirian. Saya jumpa dia salam. Okey? Cakap, saya paling muda kat situ. Dalam bilang saya paling muda. Yang lain semua umur 28 ke atas. Saya 24 tahun. Okey? Saya cuba tunjuk respect untuk orang respect. Saya akan salam. Saya akan make sure pagi-pagi saya punya guard lagi dahsyat. Dia punya kaki ampu punya kalau pagi-pagi datang, bos. Saya dah suka macam tu. Datang, kalau yang Muslim lagi salam, say good morning, salam. Okey? Dan macam mana nak bagi dia jangan kena pijak kepala. Sebab itu datangnya kalau punya credibility. Bila orang tanya soalan, jangan jadi macam monkey, budak-budak. Tanya soalan, jawab macam saya tadi. Kenapa saya perlukan jawapan macam contoh saya bagi soalan pregnant tadi? Kenapa saya nak jawab yang konkret dia pandang? Sebab itu cara nak counter rate, nak jawab kepada orang. Bagi fact, fakta. Selalu fakta ni yang susah untuk dipusing balik oleh kerja-kerja ni. You bagi contoh, you bagi section ni. Dia tak tahu. Tapi bila cakap itu ada bunyi section, ada bunyi ni, ada bunyi sikit, okey. Betul lah tu. Dia akan ada wow factor. Okey, ingat ada belajar perception macam mana nak kira perception, first saya jumpa orang, first impression macam mana, the way pakai baju, you pakai dressing. Okey. Dulu saya zaman belajar memang pakai jeans, rasa koyak. Bila kerja, kita nak kira respect tu, nak nampak first impression tu okey, kita pakai smart, play smart, act smart. Itu cara dia. So orang takkan bijak oleh kita. Sebab itu dia ni knowledge. Dan bila kita selalu turun, orang tahu lah dia ni concern dengan orang, bos yang baik, bos yang bagus. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak ada siapa yang berani pijak saya. Sebab berani pijak kepada saya, dia tahulah macam nasib dia. Sebab saya paling muda, saya tak paling besar. Dengan tank dia rasa. Okey, macam mana pula saya handle dengan staff-staff yang lagi tua daripada saya? Masyarakat. Saya nak minta dia buat surat. Jangan kita mengarah. Tahu tak, kak buat surat. Tolong kak sudah cepat kerja. Jangan. Kak, tengok dia. Kak buat apa tu? Oh, free lah. Orang, saya sekejut Aduh, saya tak tahu kita blank lah. Tolong kak buat surat kak. Nanti apa, nanti ada main cuti, saya approve. Betul. Saya kalau tak cuti saya approve kan. Jadi dia ada lagi cuti balance. Okey. Dan respect pagi-pagi tadi agak macam mana anak dah makan ni belum apa, lama-lama jadi macam family. HR kita kena ada sifat family ni. Jangan ada sifat persendirian selfish. Ingat semua ni family. Dan hari ni saya bagi tahu kat sini, saya pun family akan semua.
Mr. K pun family anda semua. Sebab kita dah jadi sebahagian dan kita sharing. Okay? When we share something, actually we are friends. You pernah share something yang musuh you, tak ada kan? Mesti tak ada kan? Okay. Adakah soalan saya, soalan yang kita jawab? Kita jawab. Jawab? Kita bagi jawapan. Okey, yang terakhir tanya pada siswa pula. Apa tadi ada soalan siswa nak tahu? Assalamualaikum. Saya Ali Bashar dari Bashar tadi. Saya ada dua pertanyaan. Tapi tak tahu lah relate cuma saya nak minta pandangan. Okey, first of all soalan saya kan macam terluar tadi dia cakap saya tanya pasal development law. Saya tak ada lagi tau. Saya tanya. Okey, macam terluar tadi kita bisnes kerja kan. Nak tanya banyak apa development law Malaysia ni kan memihak pada pekerja ataupun memihak pada employers. Tu satu soalan. Soalan kedua, saya berminat dalam menjalankan training. Okey, macam bila kita naik dalam training, kita kena fokus pada group. Jadi macam mau macam ni, position ni. And then baru ni kami baru handle staff. And then most of staff yang kita perlu banyak yang perlu. So macam mana kita nak motivate staff yang dalam pekerja ni kan, so that join training. So maknanya kalau organisation nak implement any changes kan, yang tak dulu ni dapat apa yang tu je. Okay. Soalan nombor satu saya akan jawab. Soalan kedua saya akan sedikit jawab. Soal training, the best trainer yang saya pernah hidup, saya pernah nampak di sedikit. Okay, sebab dia punya experience luar. Okay, saya jawab satu-satu. Saya dah buat kajian daripada saya praktikal lagi. Okay, EA 1955 memang lebih kurang 90% dia akan cover employee. Okay, tapi ada certain yang membuatkan employer nak quit business kat Malaysia. Okay, contoh, saya bagi contoh Section 13. Apa Section 13? Tak wajar, siapa tahu Section 13? Ha? Termination kan? Termination yang Section 13 ni kalau tahu, termination yang kata you boleh terminate orang 24 jam, betul tak? Section 13. Why? Contoh macam ni, datang kerja. Okay, datang kerja, lepas tu sekejap lagi bagi alasan malam kerja lah bos. Dia tulis dia alasan macam tu, you boleh pecat dia 24 jam. Beli tu, mana berlaku? Golden Palm Tree berlaku 24 hours. Pecat, semua bayaran dia tak dibayar. Semua allowance tak dibayar 24 hours. Dan law itu juga digunakan oleh Motorola, digunakan oleh Samsung. Okey, kalau you biasa baca majalah HR News, you akan baca Section 30 lah yang menyebabkan diorang datang Malaysia. I come here because I believe in your law on Section 30 that yang dia sebenarnya ada power untuk terminate orang, bukan 100% kita cover untuk employee saja. Okey, contoh. Tapi sekarang you nak tahu yang isu terbaru, sebab saya ada join dengan MEF meeting, diorang akan imagine seberapa betul dalam EA. Contoh, dulu 1,500 qualification akan naik 2,000. Okey, maternity leave mungkin akan jadi 3 bulan. Okey, sexual harassment akan buka satu section baru, iaitu section 80, section 80 untuk special sexual harassment. Sebab sexual harassment ni masalah yang memang banyak settle kat Malaysia ni. Okey, akan berlaku banyak lagi implikasi daripada implement EA. Tapi kita ingat, EA tak boleh 100% cover employee. Dia letakkan sebab kita company yang negara sedang membangun, kita perlukan investor dari luar. Kalau EA kita 100% cover employee luar, korek apa, kita punya investor dari luar takkan masuk Malaysia. Dia tak invested pun. Okay, sebab itu. Tapi kalau you tanya, almost more than 90% dia cover employee. Even though kalau reduction pun, contoh masa dekat kes orang ganti tadi, kalau company tulis surat, kalau you tak boleh follow EA, you kena tulis surat dekat general level
Okey, untuk mohon saya tolak gaji dia. Sebab benda tu above EA kan. So kalau tak boleh follow EA, tulis surat kat general labor. General labor akan check. Oh, ini benefit penolakan ni untuk staff ke untuk employer? Untuk employer. Untuk employer yang boleh guarantee job dari 100% reject. Okey. Dan kena ingat you tanya pasal EA only cover until 1,500 and certain status yang ada dia punya ciri-ciri yang lain, manual labor yang penting. Tapi untuk yang macam you nanti yang keluar jadi exact, macam I yang sekarang exact, so we can do it contractual. I hope you keluar you jadi exact one day. I hope you keluar jadi exact, starting with exact. Okay, you akan dapat kontrak. Dan kontrak itulah yang akan menentukan sama ada you orang punya benefit ataupun you punya cuti ke, you punya apa ke, kasi dapat kontrak. Ada orang marah, ada HR yang baru ni, dia marah company, kenapa lepas tahun baru boleh claim. Tapi saya sudah check balik EA, after 1 year you service baru you boleh claim you punya AL. Dan kita bukan negara maju yang nak praktik semua. Di UK, kita kan banyak ambil UK punya law. Di UK, kalau macam MC, kat Malaysia MC hanya untuk panel klinik dan kita cover treatment and check up. Dalam law, employer hanya cover check up, bukan medicine. Tapi kita tak boleh implement. Sebab kita bukan macam negara UK. UK, you pergi UK, ambil MC, pergi check up, doktor buat surat, pergi beli klinik, pergi beli ubat dekat farmasi. Tapi kita tak boleh implement kat Malaysia. Tapi peraturan tu kita ambil direct daripada UK. So sesuai environment pula. Dan saya harap kalau siapa masih lagi Osman ajar kawan ni, dia cakap trik dia mengajar adalah yang terbaik. Sebab dari situ lah saya tahu macam mana explain kepada orang. Sebab dia selalu bagi ruang dan ruang untuk orang berfikir. Benda ada pembaca, tak boleh berfikir. Dah tertulis, tak boleh nak edit kan. So saya harap lepas ni kalau ada peluang untuk belajar pergi kursus law ke, understanding level law ke, okay, pergi lah. Sebab kursus ni kalau bawa company terpaksa lah. Kalau korang yang bayar lepas tinggi RM4,000 berdi. Okay. Untuk soalan kedua, Ashraf, Alif tak? Ashraf lah. Saya akan bagi Mr. K jawab. Bob dari company Masya. Okay, to impress senang. Study boomers that's why and then dia kata apa masalah. Bila boomers dia punya attraction dia yang pertama sekali kita relatekan dengan. Tapi kalau group tu baru jumpa, appearance adalah sangat penting. Appearance, pakaian, group view, attitude. Attitude. Sebab apa? Pertama cakap, dia ni macam biasa, you back to the future paling atas boleh. Jadi attitude itu open. Apa benda you all punya apa ni? Open minded, high school musical punya perangai ni semua tinggal. Tolong gili-gili ni semua tak mau. Sebab apa saya cakap dengan you I berjaya impress level of ketua setiausaha dalam satu program on IT base dan juga penerangan untuk gap generation. Jadi kenapa dia orang bersetuju dengan saya? Sebab yang pertama sekali saya cakap apa tau, buat pertama kali saya jumpa generasi Y yang boleh bercakap tone suara. Sebab kita dah terlalu biasa dengan informat, jadi mesej kita tak sampai. Sebab apa you kena ingat orang yang umur 45 tahun ke atas dia tak apa nak dengar. You all pun kita tak apa nak dengar dengan earphone, headphone, music, yang mana-mana yang selalu overnight malam-malam lagi kita tak dengar. Jadi bila tone suara itu terlalu slow, mesej tak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, bila you all ni buat event, selalu you all punya perancangan weak. Sebab semua orang ilmu kurang, tak admit kesalahan, lepas tu tak bersedia dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang boleh dipimpin. Maksudnya, saya pergi ke kapal Asia, 28 orang yang terpilih daripada 28 organisasi, yang mana orang-orang ini diselect lagi dalam organisasi. Di dalam selection tu 4,000 orang yang dia hanya nak
dalam tu ada PTD, ada pegawai besar, pegawai kecil, businessman, jutawan, anak sultan, atau sultan, apa segala semuanya. Semuanya nak jadi bekas, semuanya nak jadi dunia. Semuanya certified leader of nation. Masuk pula lagi dalam kapal tu ada 300 orang leader. Yang mana kalau you balik ke Thailand, ada yang jadi apa commissioner, ada yang jadi senator. Walaupun usia dia muda. Sebab apa? Perbezaan kita dengan dia orang adalah keterbukaan untuk tawaran orang muda. Tapi kesilapan kita juga. Sebab apa? Assignment pun you tak boleh ambil. Lepas tu you nak masuk politik bawa masa. Jadinya bila orang duduk dekat dalam tim ni, dalam pasukan ni, pertama sekali pasukan tu mestilah tahu bekerja hati ke hati. Bayangkan saya dengan Manisa Sazali, saya Sazali dah buat kan. Apabila kita duduk dalam discussion dengan orang tua tu, saya pandang Sazali, saya angkat kening, dia ambil laptop buka. Saya pandang bawa keluarkan medicine tab, dia buka konten. Tak payah bercakap. Maknanya dia macam mana nak develop satu pasukan yang betul-betul full. Sebab apa? Kebanyakan organisasi, dia datang untuk masa lapang. Dia bukan form organisasi itu atas keperluan. Keperluan apa? Ingat satu orang bercakap, tak ada orang dengar. Tapi kalau 100 orang bercakap, tak payah saya terang. 400. Saya mewakili 400 mahasiswa. 400 je. Berapa persen daripada keseluruhan mahasiswa? Betul tak? Saya mewakili 400 mahasiswa merasakan akta aku perlu di-move. Dia rasakan 400. Cuba kira. Saya kira 400. 0.04%. Jadinya, tak relevan. Lepas tu, bila menyuarakan tu, bila cari bercakap saya ada satu program di Forum Generasi Muda. Datuk, saya mewakili mahasiswa, dan juga beliau tidak berpersatuan. Macam mana you mewakili benda yang tak ada? Itu satu. Yang kedua, bila bercakap juga memberi arahan, bila cara memberi arahan. Arahan tu macam ni. Nampak? Apabila nak sampai, saya cakap terang, most of generasi Y perlu belajar duduk depan cermin dan belajar bercakap. Sebab apa? Suara dia orang tak boleh dengar. Macam mana nak ambil? Okey. Macam mana nak impress satu kumpulan orang dewasa? Saya cakap, saya bagi tahu untuk Jabatan Perpaduan. Jabatan Perpaduan ada 30 orang tu. Macam mana nak impress dia? Saya cerita dengan dia. Saya buat Counter Strike ni, main game. Saya buat main Counter Strike. So macam mana nak interact antara anak dan juga ayah. Jadi bila dia main game itu, buat apa ni? Buat masa dia. Peperangan, kekejaman. Tapi pada hakikatnya saya cakap, World Cyber Game boleh dapat $300,000. Oh, ya, masuk ke anak saya. Saya ada 5 orang. Nampak? You all kena banyak cari film itu impress. Itu pasal bila you all kata lecture you tak bagus, ataupun boomers yang mana yang dewasa-dewasa you tak bagus, yang lebih banyak pengalaman, yang dah kena tinggi sebab tu lebih makan garam ni. You all kata dia tak bagus. Dia dah hidup almost 50 years. Sebab dia dah 2 dekad. Dua abad. Setengah abad. Dia dah hidup dah lebih daripada setengah abad. Dah punya lama dia hidup dan dia pernah menyikan diri dengan menggunakan Facebook. Berapa hari masa tempat tu lahir? Itu maksud dia penafian daripada dia. Jadi sebelum you impress dia, kalau boleh study itu, dia ni siapa? Nampak tak tuan masuk di UKM? Tuan jadi lagi sendiri. Macam ni kalau kau belajar UKM? Kau tak ada sebelum kita. Yang impress. Waktu dia orang haji. Siapa lah? Jadi dengan cara itu lebih bola. Jadi dia untuk dinilai tadi, make sure benda itu dirancang dengan teliti. Tahu assignment banyak, dia banyak, teliti, nak keluar, nak kena bayar, buat dia bawa keluar, nak tengok tahu tak ada. Tapi when you ada responsible, itu yang pertama sekali mesti sedia dipimpin. Itu saja. Masukkan. Dia cakap bukan itu salah, boleh dia? Boleh? Macam ni? Panas? Boleh? Belum dia lagi? Boleh?
Okey, daripada apa yang semua pelajar mahasiswa dan mahasiswi ini boleh dapat, so daripada perbincangan ini kita dapat banyak belajar, terutama sekali dari segi generation Y dan dengan baby boomers. So daripada situ kita sendiri boleh dapat conclude bahawa segala benda yang kita belajar kita perlu ada knowledge dia sendiri, the base of it, and also from the knowledge itself kita boleh dapat experience. Dan akhirnya kalau kita dapat daripada experience ni kita dapat belajar sendiri apa kejatuhan, apakah failure yang kita dah hadapi, dan daripada situ juga kita boleh dapat tahu macam mana kita perlu perbetulkan daripada segi employees itself and towards employer juga. Dan one thing out of all semua yang kita dapat tahu, kita jangan give up, and once dan sekarang ni kita mesti turunkan darjah kita. Tak kisahlah apa masa-masa kerja your fresh graduate and then tiba-tiba you got to higher stage, but maintain yourself, fikir bahawa kamu adalah manusia juga, dan dari situ kita kena hormati orang lain dan juga give yourself patience. Okay, betul tak apa yang saya maksud dari sini? Okay, jadi sekali lagi saya sendiri sudah ada banyak pengorbanan, dan saya mewakili daripada independen. Segala apa pengorbanan yang sehari-hari datang daripada kita sendiri, dan apa kebaikan yang semua datang daripada Allah SWT. So jadi ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.